Ilmu ni untuk kita amalkan. Kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad dan para ulama termasuk Imam Al-Ghazali, kita belajar ilmu yang perlu untuk kita mengamalkannya. Contohnya orang belajar kursus haji, tanya bila nak pergi haji, tak tahu bila. Jangan belajar dulu. Waktu yang kita gunakan untuk belajar kursus haji itu, kita boleh gunakan untuk belajar ilmu fardu ain yang lain, seperti tasawuf, memperbaiki hati kita, seperti fiqh ni. Jadi seperti kita membuang waktu, walaupun casing nampak baik, tetapi buat apa? Kita bukannya nak jadi mutawif ataupun apa. Okey, kita belajar ni kita ada step by step lah. Jadi banyak sekarang kerana apa? Bercelaru kerana media sosial. Kita bersatu padulah. Pula dalam fiqh, perihal kulit babi ni jangan bergaduh lah. Satu, kita bergaduh-bergaduh ni pasal kulit babi. Kita nak pakai kulit babi apa? Dah tak ada kulit lain. Kulit lembu tak habis-habis nak pakai kulit babi pula. Ya Allah, dah tak payah gaduh. Sudah, ini buang waktu, buang masa.